Korang tahu tak, dia dah purchase Shopee banyak sangat dengan kita, sampai rak kita kat belakang tu, rak tu dia punya. Ya. Rak tu dia punya seorang je. Sekarang saya nak kamu pergi charge dia. Cakap dia ada placement fees untuk rak tu dia punya. Lepas tu itu Julai. Julai sebulan tu memang dia tak ada message Rabi langsung lah. Rabi try contact dia ke apa, memang dia gone. Rabi pun dah faham pattern dia. Macam tak apalah, nanti dia akan cari saya balik. Kita simpan je lah bag dia dekat sini. Korang tahu tak, dia dah purchase Shopee banyak sangat dengan kita. Dekat berapa barang, 6-7 barang dah kot kan. Sampai rak kita kat belakang tu, kita ada rak tau. Ya. Rak tu tulis sold lah. Maksudnya setiap kali kalau barang tu sold, kita akan letak kat belakang dulu, which is kita takkan display, kita akan remove from online apa semua lah kan. So kita akan terus pack siap-siap. Jom, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, klik link dekat bio. Jangan lupa follow. Rak tu dia punya. Ya. Rak tu dia punya seorang je. Sekarang saya nak kamu pergi charge dia. Cakap dia ada placement fees untuk rak tu dia punya. Sewa tapak bro. Sewa tapak, betul. Betul, hari tu tim agak stres lah. Sebab ada satu masa yang projek Pauline Rabi tu, ramai gila orang beli, and kebanyakan ni customer serbu ni nak post tau. So bila nak post, kita akan letak dalam kotak yang besar. Betul. So rak postage, rak sold, rak on hold, rak ini, semua dia punya. Semua dia punya. Tak, satu rak tu banyak besar kan. Ni satu rak macam ni 240 cm lebar. Kita ada 4 rak bro. 4 rak dia punya. Pahalu. Ya. Faham tak? Betul. So time tu tim dah macam, mana ni? Ni sebenarnya untuk apa ni? Sampai kita orang bagi tahu dalam grup tim, kita akan pinjam je rak ni sementara untuk place barang-barang lain. Asyik kena marah je dengan Sofia. Tolong make sure letak dekat di tempat yang betul ya. Nak macam mana? Yes, betul. Sebab kita memang kat belakang kita ada polisi kan. Kalau on hold, letaklah on hold. Kalau nak check. Kalau back spa. So kita takkan bercampur rak sebab takut confuse lah kan. Contoh sebab takut kalau contoh Rabi letak kat back spa, rupanya Rabi maksudkan adalah on hold. Mana aku tahu, tiba-tiba kalau esok Rabi MC, mana kita tahu kan. So dia menimbulkan kekacauan biruan. So sekarang ni kita nak saman lah. Sama dia. Saman. Tapi dia sebenarnya banyak. Kita nak saman untuk dibeli lagi. Okay. So teruskan. Lepas tu 3 minggu lepas tu dia reply. Alhamdulillah. Dia reply. Dia cakap, okay Rabi, Tapi sebenarnya dia hantar. Sebelum dia cari LV on the go tu, dia ada cari lagi 3 bag. Tapi 3 bag ni memang tak ada. Memang dia seasonal, memang one time je keluar. Susah sikit So lah. kalau nak cari memang susah gila. Lepas tu dia cakap, Rabi, jangan post barang ais lagi, tak jumpa 3-3 ni. Cakap macam tu. Sumpah cakap macam tu. Saya boleh tunjuk conversation kalau boleh, saya screenshot, saya bagi kat editor, saya tunjuk. Memang cakap macam tu. Jangan post barang ais lagi, tak jumpa semua yang I nak ni. Lepas tu saya macam, macam tu pun boleh pelik tak pernah je jumpa klien macam ni Lepas tu kan saya cakap, okey lah, saya cubalah cari saya cuba cari. So saya cari. Dia macam LV Spirit Nano tapi colour pink. Susah kat tu. Colour punya, faham tak? Yang colour beige colour. Lepas tu dia punya LV warna pink. Lepas tu dia nak LV East West. Seasonal lah. Seasonal yang warna purple, light purple. Macam mana aku nak cari? Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, klik link di bio sekarang.